Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Orang yang bangun sembahyang tahajud di kalangan Bani Israel, siapa subuh, esok dia berjihad sampai petang, 1000 bulan lebih malam Lailatul Qadar lagi. Satu malam. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yujawwizu zalik. Umur umat aku ni Nabi sebut antara 60-70. Tu hak ghalib kebiasaan. Sikit saja yang melepasi umur tersebut tak aman. Tapi Allah Ta'ala bagi kelebihan sangat besar pada kita. Jadi cuba bayangkan kalau kita guna kesempatan yang Allah Ta'ala beri, melakukan amalan yang soleh dalam bulan Ramadan, lebih-lebih lagi pada malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan ni Nabi sebut amalan yang sunat Allah Ta'ala beri pahala serupa dengan pahala wajib. Buat amalan wajib serupa dengan buat amalan wajib 70 kali dalam bulan-bulan yang lain. Malam Lailatul Qadar kelebihan lebih lagi, iaitu lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Semayang tarawih malam Lailatul Qadar lebih baik daripada kita semayang tarawih 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama. Derma pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada kita derma 1000 bulan. Jadi sebab tu kita kena rebut peluang. Malam Lailatul Qadar ni Nabi sebut dalam hadis, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam 10 akhir daripada bulan Ramadan. Maknanya kalau kita rencanakan, kita atur, kita cari duit RM1000, duit kita. Lepas tu kita derma, orang buat masjid, buat balasah. 10 hari ni kita 100 malam mai, 100 malam mai, 100 malam mai. Apa akhir? Tepek ibu tangan kena Lailatul Qadar. Kerana Nabi suruh cari 10 hari. Kalau satunya adalah malam Lailatul Qadar. Baik, artinya kita telah derma lebih baik daripada orang derma 100 malam mai selama 83 tahun, 3 bulan. Bukan sama, lebih baik. Khairun, lebih baik. Barangkali, tidak barangkali, memang kita tak mampu nak sedekah tiap-tiap malam 83 tahun ni 100 malam mai. Tetapi kalau kita buat lagu tak ni, kita atur 100, kita mampu. Kita mampu. Kita boleh buat. Start tahun ni kita buat. Jadi kita kena didik diri kita dengan sifat pemurah dalam bulan Ramadan. Dan kita nak kelebihan yang besar, kita nanti derma malam Lailatul Qadar. Caranya 10 akhir. Ramadan ya Ramadan ya khiratal azman qad unzila al-Quran ala an-nabi al-adnan. يا قلبي فاز الصائمون القائمون الراكعون الساجدون الحامدون التائبون لربهم بالشهر هلت الأفراح